So first of all, apa itu espresso? So espresso dihasilkan pada tekanan yang tinggi, iaitu dia punya coffee ground tu kita akan masukkan ke dalam portafilter. So portafilter tu ialah benda ni. PF. So basket dia ada dua jenis. Satu ialah double basket, alright, yang berada di tangan kanan aku ni. Yang kedua ialah single basket. So macam yang korang nampak dekat depan aku, single basket lebih kecil sedikit berbanding double basket. And then dia punya design dia pun berbeza sikit. So coffee dia yang boleh muat biasanya dalam 12 gram. Macam tu tak silap aku. So ni lah lebih daripada 12 gram. Dia bermula daripada 15 sehinggalah 25 pun ada juga. Kita pun perlulah ada scale. So scale yang ada timer. Temper, of course, temper pun ialah saiz 58mm. Kita akan menggunakan lidi ni untuk teknik yang kita panggil WDT, iaitu Wise Distribution Technique. So kadang-kadang mungkin grinder yang korang ada dekat rumah is not up to commercial standard. Macam kita beli yang memang for home use. So sometimes yang for home use, bila kita grind halus untuk espresso, dia akan menghasilkan clumping, dia akan berketul. So bila dia berketul, inilah kita akan pakai lidi ni untuk pecahkan ketulan-ketulan serbuk kopi yang kita dah grind tadi tu dalam kita punya portafilter. But untuk permulaan okey je. Macam tak payahlah pening-pening nak fikir nak beli lidi ni ke apa kan. As long as you guys ada beli a good grinder, then a normal coffee machine, lepas tu ada temper, and then boleh temp terus. Just nice. Lepas tu korang boleh extract korang punya espresso dan boleh terus minum. Alright, so now aku nak tunjukkan dekat korang macam mana nak extract ataupun nak calibrate sebenarnya. Apa dia punya factor-factor dia, apa dia punya variable dia. So kita boleh bagi kepada tiga juga style of extraction sama dengan manual brew, iaitu kita akan ada over extract, which is selalunya over extract ni ialah untuk serbuk kopi yang kita grind terlalu halus.